السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء qadir. Itu lagu Bayati dah. Ini lagu ras. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقال
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sekali lagi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Itu lagu ras dia. Terakhir lagu sikah. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Sekali lagi dah. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Baca ayat ni tak mau nak ayat awal satu benda, nak ayat satu benda lah. Ayat selalu takut tak ingat lagi. Kalau kita baca tahlil arwah kan, ngatik tahlil, banyak kesalahan berlaku. Ketika kita baca ayat wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, banyak ada 3 kesalahan besar dah. Pertama dia tambah wa'fu. Biasa dengar tak? Wa'fu 'anna. Itu salah tu. Tambah huruf. Makna jadi lain. Kalau wa'fu 'anna, kita minta Allah Ta'ala maaf kita. Kalau wa'fu, kita minta orang ramah maaf kita. Bukan Allah Ta'ala tak. Wa'fu di depan dia tu, kita minta orang ramah.
Wa'fu anna. Tak boleh. Wa'fu anna. Nak buat lagu boleh. So, ramai-ramai. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Boleh tak apa, 3 kali boleh. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Okey, jangan wa'fu anna. Sekali lagi. Waghfir lana. Kita minta Allah Ta'ala ampunkan bagi kami. Okay. Waghfir, ampunkan kesalahan dosa kami lah. Kalau waghfir lana, kita tambah alif situ, ampun bukan kepada kami. Kita minta ampun, kau bukan tidak minta ampun ni. Kalau lana bukan kami. Kalau lana bagi kami. Tak boleh. Jadi tak sah tahlil tu kena jaga. Jangan wa'fu anna waghfir lana. Tak boleh gitu. Nak ulang-ulang tak apa. Jangan wa'fu panjang. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jangan wa'fu anna waghfir lana. Itu dari segi kalau kita tahulah, kalau kita baca dengan sengaja, itu adalah kesalahan sangat besar. Bukan kesalahan besar biasa dah, sangat besar. Sebab menambah huruf. Quran ni menambah huruf salah. Salah besar tu menambah huruf. Wa'fu tambah sa. Lana tambah pula. Tapi banyak orang baca tu dia tak tahu ke. Baca dengan tak tahu. Hari ni hamba oyak lah. Apa hari ni tak boleh lah baca kita. Tapi ada semasjid tu hamba ngajar oyak dah. Lepas tu berapa bulan hamba baca, hamba pergi situ okey lah. Setahun pada tu hamba dengar bulat tahlil. Wa'fir lana mula. Tak boleh lah, kena ingat dah. Tak boleh baca panjang. Dua-dua tak boleh baca panjang. Tak boleh wa'fu anna, tak boleh wa'fu anna. Wa'fu anna, tak ada waw situ. Bukan wa'fu anna. Dia mau buat gitu sebab dia nak ulang ramai-ramai rentak tu kan. Wa'fu anna waghfir lana. Nak kata tak reti pun kadang dia tengok ustaz Soho juga dia bawa begitu juga. Kalau orang tahu sikit pun, ada asah bahasa Arab pun tahu dah salah. Lagi banyaknya baca orang ni, dia ilmu tu dia tak gerak. Ilmu kan tak ada tapi tak gerak masa tu. Otak dia tak gerak. Dia pergi dengan badan gitu ya. Dengan tak khabar. Tak boleh lah. Dua-dua ni wa'fu anna. Supa kau? Kau baca pun wa'fu anna tak? Tak baca wa'fu anna tak? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Warhamna tak apalah. Kan? Mungkin gitu orang baca. Kira rentak. Tu belakang di mana-mana pun. Tak boleh lah gitu. Tak tahu di maaf lah apa-apa pun. Dalam dunia ni semua kesalahan di maaf kalau tak tahu. Tak lah hari ni apa royak lah ni. Boleh buat gitu. Tu je. Memang orang buat yang tak tahu. Kalau orang tahu tak buat. Tapi cuma kita tengok hari tu apa dengan dengan mufti, bukan mufti Kelantan lah, mufti mana tak si royak lah mufti. Ada lah, boleh stop lah tu. Mufti hak tahlil lah. Bagus lah tahlil tu bagus. Apa tahlil? Apa tahlil bukan anti tahlil tak. Tahlil bagus apa pun. Lupa lah amal-amal. Tapi mufti tadi tu
Dia pun wa'fu anna waghfir lana juga. Okey, dia tak tahu. Tak nak sahabat tak tahu. Orang belajar asah tajuk, asah bahasa Arab tahu dah. Kalau kita minta wa'fu ni, kalau kita minta seorang mukhatab kan, seorang lah wa'fu tu seorang. Allah Ta'ala tu satu saja kan, bukan Allah Ta'ala tu ramai nak minta fu gitu. Lana bagi kami. Kalau lana bukan bagi kami, la tu bukan, la tidak, bukan. Dan ampun bukan kami. Kita nak minta ampun, kau tak minta ampun ni. Bukan kami lah. Kalau lana bagi kami. Bukan tak ada makna, ada makna. Kalau tak ada makna tu boleh kira. Makna dia jadi lain. Supaya kau ada orang maya. Tu gapo ke mulut kawan. Siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amtu aku jadi Tuhan pula kau. An'amta Tuhan hamba Tuhan. Kalau an'amtu aku, jadi aku jadi Tuhan pula. Nah tu tak apalah panggil tu. Dah tu dia tengok keadaan jugalah. Tu kesalahan biasa tu. Mana? Na'an. Gapo na'an? Tak nampak tu. Siratal ladzina. Tu kesalahan kecil lah dia. Dia tidak punah na tu apa. Na saja tak ada makna na. Dia kena ada sambung kepala dia. Lana ke apa. Na saja tak ada makna. Nana ni dia kena belakang, asalnya nahnu. Bila na tu belakang, kalau na duduk depan, makna tu jadi siratal ladzina lah sebenarnya. Dia panjangnya siratal ladzina. Tu ke mata. Banyak orang baca gitu. Dia gerak alhamdulillahi rabb, mata dia gerak gitu. Mata dia lekat, bukan mata gerak, mata dia lekat gitu. Ngejar tak. Tu tak apalah. Tu. Dah lah kalau orang panggil dia itu hukumnya dia sah bacaan dia tapi tak boleh jadi imam. Dia boleh jadi imam kalau belakang dia semua sekali tu sama dengan dia ya. Sama level dia. Kalau ada orang pandai pada dia seorang, maka dia tak boleh jadi imam, kena orang tu jadi imam. Tapi kalau ikut pengetahuan hamba tak, kalau test tak apa, tak lepas tu. Kalau tak test tak tahulah aku mana dah. Hamba tidak nak cerita tajwid ni dah. Hamba nak lagu masa. Panjang pula cerita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba pergi mana-mana pun kalau ayat ni, sampai ayat ni hamba mesti hurah juga. Kecuali tempat hamba tahu tak tahlil lah. Orang tak tahlil tu tak ada faedah ayat pun. Mungkin dia tak tahlil dah. Dah. Ada tempat tak tahlil. Kelantan ni pun banyak masjid tak tahlil. Ada setengah masjid tu
Kena ambo. Jadi kalau orang minta tahlil kena ambo. Tu memang kada lah. Orang situ tunggu malam ambo ngajar nak pergi rumah. Kalau ambo ada ambo lagi lah. Dia tahu dah tu Imam Taksir. Cerita lain lah pula. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. 1, 2, 3. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Bayati lah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Panggil lah situ dah dulu. 1, 2, 3. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Falyu'addi alladhi falyu'addi alladhi tumina. Alladhi dia untuk gapo waw tu situ. Tiba ada waw situ. Baca tak ada waw, tak bunyi waw pun. Waw tu kalau kita nak mula kalimah tu. Kalau kita nak mula, tapi tidak suruh mula. Kalau kita nak mula pada kalimah tu baca utumina. Kalau kita mula utumina. Kalau sambung tak ada lah. Falyu'addil ladzi tumina. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. 1, 2, 3. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu falyattaqillaha rabbah ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة. Hari ni panjang sikit lah. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبه. 1, 2, 3. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Wallahu bima 1, 2, 3. Wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 1, 2, 3. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. 1, 2, 3. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. بسم الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 1, 2, 3. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. 1, 2, 3. والله على كل شيء qadir. Nah, panjang sikit bayati ni. Sebab nak buat 3 lagu ya kan. Lagu Ras. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. 1, 2, 3. Amana ar-rasul. Semua ada. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. 1, 2. 1, 2, 3. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. 1, 2, 3. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. وقالوا سمعنا وأطعنا. 1, 2, 3.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانا. Tak jadi. Apa ni? غفرانك ربنا وإليك المصير. 1, 2, 3. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 1, 2, mula. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. 1, 2, 3. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 1, 2, 3. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Susah kan awak lagu tu. Nak pilih tu. Nak cari lagu yang sesuai dengan ayat tu. Kena banyak modal sikit lah. Kena banyak dengar, banyak cari sikit. Kalau tidak kat lagu ayat-ayat doa pun buat lagu pesing tak sesuai, tak sedap. Tapi kena tinggi jugalah, tak tinggi langsung sedap juga. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. 1, 2, 3. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. 1, 2, 3. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya. Apa ni? Ya. Okey. Apa ni? Ya. Sekali lagi. Rabbana wa la
1, 2, 3. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. 1, 2, 3. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tak isyak lagi dia. Sekejap tolak sekali lagi dia. Apa jadi gini? Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. 1, 2, 3. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Namanya lagu sikah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. 1, 2, 3. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. 1, 2, 3. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. 1, 2, 3. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. 1, 2, 3. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna.
على القوم الكافرين. Pala tu sikah, ujung tu bayati. 1, 2, 3. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Sadaqallahul azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allah